Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menegaskan parti itu akan terus kekal bersama Perikatan Nasional walaupun timbul pelbagai spekulasi mengenai masa depan gabungan tersebut susulan ketegangan dengan PAS. Menurut Muhyiddin, pendirian Bersatu adalah jelas dan parti itu akan kekal dalam PN untuk jangka masa panjang kerana gabungan tersebut masih mendapat sokongan rakyat. Kenyataan itu dibuat ketika isu hubungan antara Bersatu dan PAS terus menjadi perhatian selepas PAS mengumumkan penamatan kerjasama politik dengan Bersatu awal bulan ini. Namun Muhyiddin menegaskan kedudukan Bersatu dalam PN tidak berubah walaupun berdepan pelbagai cabaran politik ketika ini. Beliau turut menolak dakwaan bahawa Bersatu akan keluar daripada PN, malah menegaskan parti itu akan terus memainkan peranan dalam gabungan berkenaan. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas. Bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.